Penang FC buat kerja malam tadi 3 mata penuh hasil kemenangan 1-0 ke atas KL City FC dekat Stadium Bandaraya, Stadium Keramat Pulau Pinang. Bukan menang nasib, tapi menang sebab ambil peluang bila ada. Defense pun semalam kemas, solid betul. Gol tunggal perlawanan dijadikan oleh anak muda berbakat Muhammad Alif Iqmal Rizal Anwar. Minit ke-27, bola jadi kelang kabut tak tentu arah dalam kotak penalti KL City lepas hantaran lintang rendah dari adik Raul. Alif tak tunggu lama, terus dia rembat dan menjadikan gol. Gol itu agak simple tapi cukup bermakna buat pasukan Penang FC. KL City bukannya tak main, dia orang banyak pegang bola, banyak gerakan, tapi Penang malam tadi fokus lebih. Si Izan di gawang main dengan penuh keyakinan, selamatkan beberapa percubaan. Kalau bukan keeper steady, mungkin cerita lain. Babak kedua, KL City nyaris mendapatkan gol bila Jovan Motika tanduk masuk di dalam gawang Penang FC, tapi VAR check pula dan offside. Memang potong field betul lah, tambah pula hujung-hujung game. Adrian Ludovic kena kad merah sebab dia tackle kasar. Dari situ KL City makin hilang rentak. Penang sekarang naik ke tangga ke-10 dengan mengumpul 26 mata sama dengan Seri Pahang. KL City masih di tangga ke-6 dengan 28 mata, tapi semakin rapat jurang dengan pasukan bawah. Kesimpulannya, Penang tak banyak cakap, tapi malam tadi mereka tunjuk apa itu disiplin, tenang dan pandai ambil peluang bila ada. Gol satu pun jadilah. Janji 3 mata Penang FC dapat. Harimau Kumbang diam-diam berbisa.